Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, sorry, ini rumah abang ke? Ya, rumah saya. Bang, kawasan rumah abang ni cantiklah, unik betul. Ni taman baru ni, dia bertemakan Sepanyol. Oh, abang, kita orang daripada Hostel nak tour rumah abang ni boleh tak? Bila? Sekarang? Sekarang boleh? Kita baru sampai ni, bolehlah. Tapi bolehlah, jom. Boleh? Let's go. Okey, jomlah masuk. Assalamualaikum. Salam. Wow, cantiknya rumah. Sila. Tak ada Macam apalah. show unit lah bang. Tak adalah, ni sikit-sikit je. Ni entrance rumah kita orang, tempat letak kita barang. Lepas tu, sini terus ke living area. Cantik lah. Saya suka ni. Ya. Kabinet arch abang besar betul. Betul, senang. Duduk nampak lapang je. Rumah abang ni konsep apa? Kita orang konsepkan klasik moden. Oh, klasik moden. Berapa Ya. square feet ni? Build up dia 2,300 square feet, ukuran dia 22 kali 70. Macam tadi you cakap tadi macam showroom kan, macam kemas, tak ada pun. Banyak je barang dalam ni Banyak buat storage. Oh, ni sorok lah semua. Sorok terus. Konsep sorok. Senang. Saya suka ni. Senang. Main-main ke sepa-sepa, orang datang sumbat. Ruang makan kita orang ada 8-seater punya meja makan. Belakang ni kita ada satu hiasan lukisan yang untuk menaikkan mood kalau kita lepak-lepak sini, makan-makan kat sini. Ni lampu chandelier abang pun cantik lah. Betul. Ini kita pilih untuk matchkan klasik and modern. Kita orang punya kerusi ni pula walaupun nampak putih tapi material dia easy clean. Minibar kita orang, tempat kita orang punya preparation of the day, kita orang kat sini. Okay, dekat minibar kita orang ni pun kita orang buat arch cabinet punya design juga. Kalau Farah perasan, kita orang punya knob ni pun dikayukan untuk matchkan dengan yang lain-lain kayu ni. Cantik lah. Saya suka. Macam Farah, kita pergi dapur. Okay. Akak, tu map apa ni? Oh, ni map Jenan. Jenan ni area sekolah kita orang dulu, Sekolah Menengah Sultan Alim. Dia dekat Kedah. Area tu orang lokal panggil dia Jenan. So kita orang jumpa kat sana lah. Okay, ni dapur kita orang. Dapur kita orang tak besar sangat pun. So kita orang fillkan dengan kabinet-kabinet je. Masih lagi juga tempat-tempat untuk sembunyikan barang-barang. So macam yang inilah, kita ada area-area untuk dulang. Oh, function. So ini untuk kita letak-letak penyapu, nak tunjuk something yang surprise juga. Oh, ada pintu lagi. Ya, tada. Oh, Ini yang kita orang sembunyikan laundry kita orang. laundry area. Ya. Okey, rumah kita orang ni ada 4 bilik tidur, 4 bilik air. Toilet kat bawah kat mana bang? Toilet kat bawah. Ha. Cuba cari. Tu dah mana ni? Okey, toilet kat bawah yang ni. Oh, yang ni. Ya. Ni kan kabinet. Nampak macam kabinet kan? Dia memang kabinet untuk hiasan, tapi kita sembunyikan tandas dekat